Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa minas salati syai'. اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. اللهم سلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم ارحم سيدنا محمدا حتى لا تبقى من الرحمة شيء. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang masih memberikan izin untuk kita sama-sama duduk di majlis ilmu dalam rumah Allah Ta'ala, niat i'tikaf. Alhamdulillah. InsyaAllah malam tu kita sambung kuliah kita berkenaan dengan sirah baginda Nabi SAW. Minggu lepas kita dah huraikan, kita dah ceritakan tentang perjanjian Aqabah pertama. Nah, perjanjian Aqabah pertama di mana berlaku di tempat namanya Aqabah, satu tempat yang di kawasan Mina. Nah, kawasan Mina, antara Mina dengan Mekah, ada satu tempat namanya Aqabah. Di sinilah berlakunya perjanjian antara umat Islam di Madinah dengan Nabi SAW. Daripada Nabi SAW menghantarkan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk apa? Sebagai ejen dakwah Nabi SAW di Madinah. Maka Sayyidina Mus'ab sampai saja di Madinah, nya si lagi tunggu, nya terus memulakan dakwahnya. Selama sampai saya di Madinah, terus Sayyidina Mus'ab memulakan perjalanan dakwahnya, dan beliau berdakwah di sekitar Madinah, pergi kampung ke kampung, bandar ke bandar, ke sekeliling rumah di sekitar Madinah. Semua rumah Sayyidina Mus'ab masuk dan sampaikan dakwah. Sampailah, dan Mus'ab dibantu oleh sahabat Nabi namanya As'ad. As'ad tu penduduk Madinah, bantu Sayyidina Mus'ab. Kita dah cerita minggu lepas. Kemudian sampailah ketua kaum Aus. Nah, Madinah terkenal dengan dua puak, Aus dan Khazraj. Maka Sayyidina Mus'ab dan Sayyidina As'ad radhiyallahu anhuma berdakwah pada kaum Aus. Sampailah ketua kaum Aus, salah seorangnya Usaid namanya. Usaid, dia tahu Sa'ad dan Usaid namanya. Sa'ad dan Usaid, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan Usaid. Beliau dua orang tu adalah ketua kaum Aus. Bila mereka dua tahu Sayyidina Mus'ab datang berdakwah ke tempat mereka, maka mereka pun marah. Maka Sayyidina Sa'ad dia mau halau Sayyidina Mus'ab. Maka tapi Nasib pergi halau. Kerana apa? Kerana Sayyidina Mus'ab bersama dengan Sayyidina As'ad. Sayyidina As'ad tu adalah sepupu kepada Sa'ad. Jadi Sa'ad sibuk sebabkan ada pertalian darah, jadinya sibuk pula kekacauan. Jadi dia hantar kawannya namanya Usaid. Maka pergilah Usaid dengan muka yang marah, dengan keadaan yang bawa pedang, nak mengusir Sayyidina Mus'ab berdakwah. Sampai saya tempat Sayyidina Mus'ab duduk, maka Sayyidina As'ad kata, Sayyidina As'ad nya kata, wahai Mus'ab, wahai As'ad,
Apa yang kamu buat pola, apa yang kau kita orang pola. Kamu dah buat apa di situ? Kamu dah buat apa? Kamu hendak merendah-rendahkan kami dan kamu hendak memecah belahkan kami lagi? Maka Sayyidina Mus'ab dengan penuh kesabaran dia kata, tidakkah kau mahu duduk dulu? Apa kata duduk dulu? Duduk. Kalau kau dengar yang baik, kau terima. Jika kamu rasa tak dengar, rasa si baik, rasa si elok apa yang kami cakap, apa yang kami sampaikan, maka kami akan undurkan diri. Tu strategi dakwah bijak, penuh kesabaran. Yang kita kata tadi minggu lepas, seorang pendakwahnya perlu jiwa yang besar, yang perlu sabar, yang perlu ada sifat rendah diri. Walau dimaki, dicaci di depan muka, dimarah, yang tetap sabar dan yang buka peluang untuk orang dengar. Maka Sayyidina Usaid kata, baiklah, aku dengar. Maka bila Sayyidina Usaid dengar, Sayyidina Mus'ab bacakan ayat Quran. Bila dibaca ayat Quran, sehingga kan Sayyidina Usaid kata, betapa indahnya kata-kata yang kau sampaikan. Jadi dalam masa itu terus dia kata, macam ni nak masuk Islam. Kalau aku nak masuk Islam, macam ni cara nak masuk Islam. Baikkan daripada tadinya datang dengan tujuan untuk menghalau mereka, tujuan untuk bergaduh, tapi bila sahaja dengar ayat Al-Quran, terus sahaja kata macam ni nak masuk Islam. Subhanallah, daripada 360 darjah berubah, daripada benci kepada suka. Dan apakah rahsia dia? Apakah rahsia begitu cepat penerimaan Sayyidina Usaid masuk Islam? Maka ulama sebutkan kerana dua. Rahsia ada kerana dua. Kerana yang pertama, sidqul qari. Kerana jujurnya orang yang membaca Quran, jujurnya orang yang menyampaikan Islam, yang dia jujur dirinya dengan Allah. Maksudnya ketika dia menyampaikan Al-Quran, dia bacakan Al-Quran, bukan kerana lain, bukan kerana nak orang kata suaranya sedap, bukan nak orang kata dia pandai baca Quran, bukan hanya nak orang kata orang pujinya, dia hebat, dia semua, dia alim, bukan. Hanya sahaja kerana Allah Ta'ala. Jadi jujurnya orang yang sampaikan tu, maka yang macam guru saya sebut, Fadilatul Syekh Dr. Khalil Ismail Ilyas hafizahullah Ta'ala, beliau kata, kata-kata yang daripada hati akan sampai ke hati. Maka sampailah kata-kata Sayyidina Usaid dalam Sayyidina Mus'ab dalam hati Sayyidina Usaid, masuk dalam hatinya. Dan juga kenapa begitu cepat? Yang kedua, kerana jujurnya Sayyidina Usaid untuk mencari kebenaran. Orang yang ada kejujuran dalam hati dia ada kejujuran, maksudnya dia memang maukan Allah Ta'ala, dia memang maukan jalan yang lurus. Cumanya mungkin kelemahannya, kerana belum lagi jumpa orang yang benar, makanya belum lagi jumpa. Tapi bila sahnya jumpa aja orang yang benar, orang yang jujur, benda yang hak, maka terus hatinya akan terpaut, dia akan cepat. Satu saat saja dia akan terus beriman. Sebab apa? Sebab itulah yang ada dalam hatinya. Jadi pendakwah tu sendiri, kita dalam berdakwah, kita perlukan, yang pertama, kita sebagai da'i, kita sebagai orang yang nak berdakwah, kita perlukan yang pertama, jujur. Jujur dalam hati kita. Kita pola sesuatu bukan kerana yang lain, bukan kerana nama, bukan kerana jawatan, bukan kerana orang takut orang anak kita, bukan. Hanya kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, sebagai orang yang kita dakwah, kalaulah dia ada kejujuran, maka kita akan terus dapat berdakwah kepadanya. Dan dakwah semestinya daripada bukan Islam masuk ke Islam, itu pun dakwah. Ada juga dakwah orang Islam
Maksudnya kita ajak daripadanya jarang solat, solat kurang, kita ajak dia kepada rajin solat. Dia dah rajin solat tapi dia jarang berjemaah, kita ajak dia berjemaah. Orang yang mulutnya bercakap tentang hal orang, kita nasihat, kita ajak dia bercakap tentang agama. Orang yang jarang baca Quran, kita ajak dia, dan sebagainya. Jadi dakwah tu dalam semua sudut. Maka sebab ialah Sayyidina Usaid cepat masuk Islam. 1 detik saja dengar saja Quran, terus saja beriman. Macam kita lah. Kita kalau hati kita jujur, hati kita bersih, walaupun datang daripada anak kecil, kita akan terus insaf. Walaupun datang daripada orang gila, kita akan terus insaf. Tapi kalaulah hati kita sik bersih, hati kita sik jujur, maka walaupun yang nasihat kita adalah Nabi sekalipun, belum tentu kita dapat beriman. Jadi tanda iman kita tinggi adalah kita mudah nak terima nasihat daripada orang. Mudah nak terima nasihat daripada orang. Baik. Kemudian Sayyidina Mus'ab kata kepada Sayyidina Usaid, kalau kau nak masuk Islam, yang pertama kau pergi mandi, kemudian kau bersihkan baju kau, kemudian kau ucaplah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kau solat 2 rakaat. Itu zaman awal-awal Islam. Memang nak masuk Islam maka dulu bersihkan badan dulu. Sebab dalam Quran sebut wasiyabaka fatahhir. Quran sebut sesungguhnya Al-Quran ini adalah bersih dan wala yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak akan dapat pegang Quran melainkan orang yang dah suci. Dan juga dalam ayat ini sebut wasiyabaka fatahhir, maka sahabat kata sesiapa yang dah masuk Islam mestilah ambil wudu, bersih, mandi, maksudnya mandi mengangkat hadas lah, kemudian bersihkan pakaian, kemudian barulah masuk Islam dan kenaikan solat. Zaman kita, kalau lah 2 orang masuk Islam, ya perlu benda dalam fiqah, hanya orang masuk Islam terus kita ucapkan syahadah, jangan tangguh. Jangan kita tangguh, okey kelak aku buat kau ke pejabat agama ke apa. Kita ucapkan, minta dia ucapkan Islam dulu, kemudian barulah kita buatnya ke pejabat agama untuk secara rasmi lah. Baik, kemudian maka Usaid kata bila dia masuk Islam terusnya tunggu lama, dia kata terus ada semangat nak berdakwah. Dia kata apa? Dia kata di belakang aku ada seorang, kalau dia masuk ke dalam Islam, 1 kaum akan masuk Islam. Kenapa Usaid kata macam itu? Kerana iman dia dah tinggi. Sebab Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Si sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah kamu cintai kawan kamu seperti mana kamu cintai apa yang kamu cintai dalam diri kamu. Maksudnya, kalaulah kita cintakan Islam, kalaulah kita cintakan kebenaran, kita akan mengajak kawan kita cinta juga kepada kebenaran. Barulah kita jadi sempurna iman. Maka Sayyidina Usaid kata di belakang aku ada seorang ketua, kalau dia beriman, semua orang beriman. Maka pergilah Usaid, patah balik ke kawannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Pergilah Sayyidina Mu'az, wahai Sayyidina Sa'ad. Maka waktu yang Sayyidina Sa'ad dah langgar, wajah dia tadinya pergi lain, dia balik lain. Jadi Sayyidina Sa'ad dah syak, katanya tu mungkin dah masuk Islam. Maka Sayyidina Usaid nya pandai. Dia tahu kalau aku terus ajak dia masuk Islam ataupun aku ajak dia jumpa dengan Sayyidina Mus'ab, mungkin dia akan ikut. Jadi dia pola helah. Apa helahnya? Waktu dia belum ada hukum kata tipu helah tu haram. Jadi Sayyidina Usaid pun kata,
Wahai Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya ada satu puak namanya Harisah, puak Bani Harisah, dia sedang memerangi As'ad. As'ad tu siapa? Sepupu Sa'ad. Maka tujuannya untuk menjatuhkan engkau, untuk memalukan engkau. Maka pergilah kau, pergi jumpa dengan kaum Sa'idah, kaum Harisah tu. Maka pergilah Sa'ad bawa pedang, pergi, tiba-tiba pergi satu tempat, tak ada pun yang diperkatakan oleh Sayyidina Usaid. Maka Sayyidina Sa'ad pun kata, tu aku dah tengah tipu. Tapi tempat yang ada siapa? Ada Sayyidina Mus'ab dan juga Sayyidina As'ad tengah berdakwah. Maka pergilah Sayyidina Sa'ad jumpa dengan mereka. Dia kata, wahai As'ad, yakni sepupu dia, kalaulah bukan kerana pertalian darah antara kita, nescaya aku akan dah halau kau. Maka Sayyidina Mus'ab terus masuk campur. Dia kata, wahai Sayyidina Sa'ad, tidakkah engkau mahu duduk dulu dan dengar dulu apa kata-kata kami? Kalau baik, kau terima. Kalau tak baik, kami akan berundur diri. Maka Sayyidina Sa'ad pun setuju juga, macam Sayyidina Usaid. Maka bila dia setuju, dia dengar ayat Quran, sama macam Sayyidina Usaid, terus masuk Islam. Jadi sebab apa? Kena dia boleh sama dengan Sayyidina Usaid. Kena dia boleh sama masuk Islam. Maksudnya dengar saja ayat Quran, terus masuk Islam. Kena. Kerana mereka adalah kawan. Dan kawan, mereka kawan, kita akan berkawan dengan orang yang rapat dengan kita, melainkan orang yang ada persamaan dengan kita. Persamaan muka-muka, yang putih-putih sik, persamaan dalam. Saya sebut persamaan roh sama. Roh yang sama. Nabi SAW sebut roh itu umpama seperti tentera-tentera yang berjalan di langit. Bila dia jumpa yang sama dengannya, dia akan kawan. Kita ada roh kita. Jadi kalau kita jumpa dengan orang, tiba-tiba kita boleh rapat dengannya, maka ketahuilah ada yang sama. Dalam roh tu ada benda yang sama. Maka roh Sayyidina Usaid dan roh Sayyidina Sa'ad sama. Apa persamaan mereka? Mencari kebenaran. Jadi bila jumpa saja kebenaran, terus mereka dua beriman. Tanpa tangguh-tangguh, tanpa bertanya Tok Sik, terus saja beriman. Jadi kita nak kenal siapa diri kita, kita naga siapa kawan kita. Kawan kita sekeliling kita, ialah diri kita. Kalau kita kawan dengan orang yang suka datang masjid, kita ahli masjid. Kita kawan dengan orang yang ahli ilmu, kita ahli ilmu. Kita kawan dengan orang yang suka lepak di kedai kopi, kita orang kaki lepak. Kita kawan dengan orang yang suka mancing, kita pun kaki mancing. Dan kena penting kawan, kerana di akhirat kelak kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cinta. Yuhsyarul mar'u ma'aman yuhib. Seseorang tu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kita akan bangkitkan orang yang kita cinta lah. Jadi kalaulah kawan-kawan kita, sini kita, orang yang kita cinta adalah orang yang soleh, alhamdulillah, insya-Allah kita dibangkitkan dengan orang yang soleh. Tapi kalau sebaliknya lah kita. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Dan dia pun sama juga Sayyidina Usaid. Baru saja masuk Islam, terus berdakwah, mulakan khidmat kepada agama. Bila dia masuk Islam, dia naga, di belakang aku ada lagi yang belum masuk Islam. Umat aku ramai lagi yang masih lagi leka. Dia terus mulakan khidmatnya. Dia sebagai ketua kaum, dia pergi kepada kaumnya. Dia kata, wahai kaum aku. Dia terus buat satu keputusan yang berani, keputusan yang orang kata keputusan hitam dan putih. Dia kata apa? Wahai Bani Abdul Ashhal, nama kaum dia lah.
apa pendapat kamu semua tentang aku? Dia kata, apa pendapat kamu semua tentang aku? Maka mereka kata, kamu adalah ketua kami, kamu adalah orang yang paling baik antara kami, kamu adalah imam kami, kamu adalah penghulu kami. Maka Sayyidina Sa'ad kata, baik, kalau begitu sesungguhnya kata-kata kawan kalangan kamu, kalangan lelaki dan perempuan yang kalau nak bercakap dengan aku, semuanya aku haramkan. Maksudnya dia kata semua orang boleh bercakap dengan aku sehinggalah tu'minuna billahi wa rasul, sehinggalah kamu semua beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dia kata aku akan bercakap dengan sesiapa sehinggalah dia beriman dengan Allah dan Rasul, barulah dia boleh bercakap dengan aku, dia sebagai ketua. Jadi dia satu keputusan yang berani, yang orang kata beranilah. Kalaulah orang ramai semua tolaknya, orang tolaknya boleh jatuh daripada ketua kepada orang biasa. Tapi Sayyidina Sa'ad cik langgar jawatannya. Dia cik langgar dia sebagai jawatannya, hanya gunakan jawatannya untuk agama. Dia cik lagi gunakan agama untuk jawatan. Kita kena beza. Ada orang dia gunakan jawatannya untuk agama. Jawatan yang ada, dia sebagai apa? Dia ada ketua tu, dia gunakan kapasitinya untuk agama. Dia ada duit, dia gunakan duitnya untuk agama. Jadi semua perkara-perkara jawatan kemewahan yang di dunia dia gunakan untuk agama. Itu yang betulnya. Bukannya kita gunakan agama untuk yang lain. Itu subhanallah, untuk dia beranilah. Maksud dia orang yang berani dengan Allah Ta'ala. Apa yang nak jawab dengan Allah, dia main-mainkan agama. Hasyak. Ada yang macam tu. Jadi kita kata, Ustaz macam ni saya nak berdakwah, saya nak berkhidmat pada agama. Jawab guru saya Fadilatul Syekh Dr. Khalid Ismail Ilyas Hafizahullah Ta'ala, bila kata nak berkhidmat kepada agama, perlu kita jadi ustaz, perlu tunggu kita jadi ulama. Semua orang boleh dan mesti khidmat kepada agama dengan jawatan, kapasiti, kemampuan masing-masing. Dia sebagai apa? Dia sebagai AJK masjid. Khidmatlah agama sebagai AJK masjid. Dia niat semua apa yang dia buat hanya kerana agama, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana hanya sekadar kerja. Untuk kerja aku setiap bulan dapat allowance, bukan. Niatlah kerana, kalau dia niat hanya sekadar kerja pukul 8, pukul 5, maka apa habuan dia dapat 8 sampai 5 je lah. Allowance dia dapat setiap bulan je lah. Tapi kalau dia niat bukan kerana itu, kerana agama, kerana nak khidmat pada agama, maka dia akan dapat allowance pun dia dapat, akhirat dia lagi lah dia akan dapat. Jadi kita sebagai apa? Kita sebagai peniaga, kita ada duit yang lebih. Kita simpan duit kita lebih tu, untuk duit yang aku simpan tu adalah untuk agama aku. Aku beri kepada penuntut ilmu, kelaknya belajar rajin-rajin, dia jadi ulama, aku dapat saham. Aku bina madrasah sebagainya. Itulah cara Allah, Nabi SAW ajarkan kita untuk khidmat pada agama. Maka sampaikan Sayyidina Sa'ad tadi, semua kaum dia masuk Islam, kecuali seorang saja yang lambat masuklah, 4 tahun selepas itu baru dia masuk. Yang lain semua kabilah Bani Sa'ad, Bani Ashhal tadi, semuanya masuk ke dalam Islam dalam satu hari. Sebab itu adalah ulama sebut rakyat itu di bawah agama sultan dia, ketua dia. Selalunya orang rakyat akan ikut agama pemimpin dia selalunya. Sebab ialah kalau kita tengok sejarah contohnya pengislaman Kedah. Kedah dulu yang masuk Siam, Perlis masih dari Kedah, atas tu pun Kedah, kemudian bawah di Pulau Pinang masih dari Kedah, dan sebahagian Perak sikit Kedah, kawasan Kedah. Maka datanglah seorang syekh daripada negara ada dikatakan
riwayat dikata daripada Yaman, ada dikatakan daripada Iraq, ada dikatakan daripada Syam. Datanglah berdakwah di Kedah. Pertama-tama dia turun Kedah, dia asyik cari orang lain. Dia cari sultan waktu yang raja waktu Kedah lah. Dia cari sultan dan dia berdakwah dengan sultan tersebut. Tapi mana sultan waktu yang hanya pakai semua lah barang-barang apa teknologi itu semua. Yang biasalah sultan waktu zaman dulu. Maka pendakwah tu pun Syekh tadi pun ada sebutkan namanya Abdullah Al-Qumairi. Tapi namanya Syekh Abdullah lah, tapi gelaran dia di belakang tu tak ditetapkan nisbah dia yang benar lah. Dinamakan disebutkan Syekh Abdullah Al-Qumairi. Berdakwah di Kedah, dia bertempat di Gunung Jerai. Dari Gunung Jerai, kalau tuan-tuan pergi Kedah ada satu gunung namanya Gunung Jerai. Atasnya tu ada satu tempat yang berupa macam padang. Nama padangnya Padang Tok Syekh. Padang yang tu subhanallah ada satu garis lurus. Berbetulan garisnya tu berbetulan dengan kiblat. Bayangkan di atas gunung tinggi ada tapak, kita naik ke gunung, kemudian di sana di atas puncak gunung, salah satu puncak gunung ada satu dataran batu, kemudian ada garisan-garisan tu kedap soft. Dan softnya tu garisan tu berbetulan dengan kiblat. Jadi sebabnya di atas Gunung Jerai tu dipanggil masjid. Masjid kepunyaan Syekh Abdullah lah. Maka dia menetap di atas gunung sana dan dia turun berdakwah kepada Maharaja di Kedah. Dan Maharaja itu beriman kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berikan kepada Syekh tadi, Allah Ta'ala berikan kepadanya mukjizat. Dia lawan balik sihir-sihir tersebut dengan mukjizat yang Allah beri kepadanya, seperti mana Sayyidina Musa lawan Fir'aun. Maka akhirnya Maharaja itu beriman. Dan bila Maharaja beriman, satu negeri Kedah beriman. Ialah seorang rakyat itu di bawah agama rajanya, di bawah agama pemimpinnya. Semua dia kena beriman, alhamdulillah. Sampailah kini itu pahala yang orang beriman sekali semua dah masuk di akaun Syekh Abdullah tadi. Syekh Abdullah tu siapa yang dikatakan anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini di Baghdad. Jadi sebab ialah disebahkan dia kepada Iraq juga. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu seorang wali yang besar di bumi Baghdad. Dan dia subhanallah ramai anak-anak muridnya semua jadi wali. Sebab tiada wali melainkan yang lahir daripada tangan wali. Tiada orang yang soleh melainkan lahir dari tangan orang yang soleh. Tiada pendakwah yang berjaya melainkan lahir daripada tangan pendakwah yang berjaya. Seperti mana sahabat lahir daripada Nabi SAW. Itu kunci kehidupan. Jadi itulah khidmat agama. Datang daripada jauh dulu, datang naik kapal singgah di Kedah. Alhamdulillah. Maka itulah Sayyidah Sa'ad, dia buat keputusan sehingga kan semua kaum dia masuk kepada Islam. Bayangkan satu detik sahaja berubah semualah daripada musyrikin kepada muslimin. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah nak beri satu saat, satu detik, terus segalanya boleh berubah. Kalau Allah nak ubah hati kita, bila-bila sahaja Allah boleh ubah. Sama ada daripada kejahilan kepada ilmu, daripada sesat kepada hidayah, ataupun sebaliknya, daripada hidayah kepada sesat, daripada alim kepada jahil. Macam ni Allah boleh ubah.
Allah boleh ubah hati kita. Allah yang bolak-balikkan hati. Sebab ialah kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membalik bolakkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatanmu. Alhamdulillah sekarang kita dapat berada dalam ketaatan. Kita i'tikaf di masjid, kita solat jemaah. Tapi ke depannya kita belum tahu sini tempat kita. Dan yang paling penting sekali, macam ni pengakhiran kita. Yang paling penting. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah pengakhiran. Sebab ialah kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu penghujung yang baik, dan minta jauh daripadamu su'ul khatimah, minta jauh. Ada hadis yang menyerang, yang menggerunkan kita. Nabi SAW sebut ada seorang hamba, mafhum hadis tersebut, ada seorang hamba yang hidupnya kehidupan amalan ahli syurga, tapi sebelumnya mau mati Allah ubahnya kepada kehidupan amalan ahli neraka, dan dia pun mati dalam keadaan amalan ahli neraka, dan dia masuk ke neraka. Hidupnya semua buat amalan ahli syurga, solat tak tinggal, puasa setiap hari, Isnin Khamis puasa, sedekah tak tinggal. Tapi sebelumnya mau mati, Allah takdirkan dia pula satu amalan ahli neraka dan masuk dalam neraka. Nabi sebut lagi ada seorang yang hidupnya pula amalan ahli neraka, tapi bilanya nak mati Allah takdirkannya buat amalan ahli syurga, dan dia mati dan dia masuk ke dalam syurga. Maksudnya hidupnya semua maksiat. Tapi sebelumnya mati Allah takdirkannya buat satu amalan ahli syurga, maka masukkanlah dia dalam syurga. Jadi jangan kita takut. Kita saya tahu macam ni Allah Ta'ala nak tetapkan kita kah? Ataupun Allah boleh ubah bila-bila. Sebab ialah kita perlukan yang pertama adalah jujur dengan Allah Ta'ala. Kita jujur. Maksudnya kalau kita jujur dengan Allah, kalau kita salah, kita mengaku, ya aku salah. Bukan kita kita tipu, kita buat elak. Alasan kita beri alasan, aku tu kerana tu, aku kan. Allah lebih suka hamba yang mengaku dia mana, iktiraf dosa. Ya Allah, aku hamba-Mu yang berdosa, aku hina semua. Kita jujur dengan Allah Ta'ala, dan juga kita jujur dalam hati kita, insya-Allah Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kena orang yang tadi yang dia hidup dalam amalan ahli syurga, tapi bila dia mati dalam amalan neraka, kerana dalam hati dia si jujur. Maksudnya dia buat satu amalan bukan kerana Allah. Memang zahirnya solat, puasa, zakat semua, tapi dalam hatinya kadang-kadang kerana nakkan nama, nakkan pujian, nakkan orang katanya orang masjid, nakkan orang katanya orang baik. Habis amalan bukan kerana Allah lagi lah, kerana nakkan pujian. Dia dapat pujian, dia dapat gelaran, dia dapat jawatan, dia dapat duit, tapi Allah dia tak dapat. Sebab ialah bila mati Allah tunjukkan hakikat sebenar. Jadi yang paling penting kita kena jaga hati kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta benda kamu, anak pinak kamu, melainkan kamu datang dalam keadaan hati yang salim, sejahtera. Hati yang sejahtera, maksudnya hati yang sejahtera dengan orang, sejahtera dengan Allah. Maksudnya dengan Allah, dia kerana Allah, dengan orang dia sejahtera. Kalau ada orang sakiti hatinya, dia maafkan. Itu hati yang sejahtera. Dan subhanallah, penyucian hati tak dapat tidak melainkan kena daripada tangan al-muzakki, orang yang menyucikan hati.
Seperti mana penyakit yang kronik, kita perlu jumpa dengan doktor yang pakar. Seperti ya jualah hati kita yang sakit, yang si dapat nak baik dengan orang, si dapat nak sangka baik dengan orang, perlukan kepada doktor rawat hati kita. Dan subhanallah, Allah jadikan benda tu khusus di tangan pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Para ulama Rabbani. Mereka sahajalah yang ada kunci tersebut. Mereka sahajalah yang dapat bersihkan hati kita, seperti mana Rasulullah SAW bersihkan hati para sahabat. Seperti mana kita naga dalam sirah ni, daripada bermusuhan kepada cinta, daripada bergaduh Aus dan Khazraj kepada bersatu demi agama. Sebab ialah keperluan kita mencari. Kalau kita dapat nak khusyuk, belum lagi dapat nak bersihkan hati kita, belum susah untuk kita menangis, maksudnya hati kita perlukan kepada ubat, perlukan kepada rawatan. Rawatannya siapa? Beri Malaysia bukan pergi klinik, bukan pergi hospital pakar, bukan. Pergi kepada ulama, duduk dengan majlis ulama, dengar nasihat ulama, minta nasihat mereka, bergaul dengan mereka. Lama-lama Allah Ta'ala akan bersihkan hati kita sikit demi sikit. Allah akan tingkatkan iman kita, himmah kita, semangat kita dalam beragama. Jadi setelahnya setakat itu dululah untuk malam tu. Kita dah habis perjanjian Aqabah. Itu dia cerita perjanjian Aqabah pertama, dan cerita Sayyidina Mus'ab dihantar kepada Madinah. Dan alhamdulillah penduduk Madinah beriman dengan Nabi SAW dan dengan agama, sehingga akan naik kepada 75 orang masuk Islam. Dalam 1 tahun Sayyidina Mus'ab berdakwah, 75 orang masuk Islam, dan mereka semua akan pergi ke tahun depan. Tahun selepas itu mereka pergi ke Mekah, berjumpa dengan Nabi SAW dan mengambil bai'ah Al-Aqabah Al-Thaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua. InsyaAllah minggu depan kita huraikan tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma astakhdimna wa la tastabdilna ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.